Setia IKIM walau di mana saja anda berada. Terima kasih kerana setia memantau siaran kami menerusi ikim.my dan dah 8.32 minit pagi. Terus kita nak masuk ke slot inspirasiku yang mana hari ini kita membawakan Qari Malaysia. Ya. Yang baru-baru ini, baru je sebenarnya dinobatkan sebagai Johan atau Johara untuk Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur bagi tahun 2019. Barulah ni dapat bawa ke konti. Dah hampir sebulan Ramadan ni. Baru berjaya kita bawa masuk. Tapi Alhamdulillah dapat juga bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil, Qari Malaysia kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum dua-dua DJ kita. Dan juga sahabat pendengar yang tengah mendengar dan juga menonton di Facebook Live. Ustaz Khair bersama kita pagi ni. Sihat kita? Alhamdulillah, sihat seadanya. Puasa kita sibuk, kita menjadi imam sana sini mungkin? Selagi diperlukan. Tapi dengan kabarnya mengajar masih lagi mengajar kan, belum cuti lagi anak-anaknya di UIA? Masih belum bercuti lagi. Mula minggu ni lah mula slow-slow semua balik. Sebab dia orang pun nak raya juga Ustaznya pun nak raya. Ustaznya pun nak raya. Okey Ustaz. Mungkin sebagai mukadimahnya mungkin kita boleh kita nak berkenalan dengan Ustaz lah. Macam mana latar belakang Ustaz, asal mana, lepas tu pendidikan Ustaz semua macam mana. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khair bin Jalil. Abdul Khair bin Jalil. Asal Perak lah. Orang Hutan Melintang. Kampungnya Hutan Melintang. Membesar pun di situlah. Tidaklah membesar sangat. Maknanya sampai umur sekitar 5-6 tahun saya di Hutan Melintang. Kemudian mengikut ayah lah. Ayah kerja boleh kata berpindah randah lah. Dari Sedar. Kemudian Alhamdulillah sekarang telah berkeluarga. Seorang isteri, 3 orang anak. Alhamdulillah. Mak masih ada. Ayah telah kembali ke rahmatullah. Adik-beradik Ustaz berapa orang? Adik-beradik ada 7 orang. Saya yang sulung. Dan anak sulung daripada 7 orang. Dan adakah semua adik-beradik ataupun susul galur keluarga Ustaz tu ada kaitan dengan bidang Al-Quran, khususnya Taranum Al-Quran? Tak ada. Tak ada? Memang Ustaz yang kalau yang title ustazah tu adalah sebab saya adik-beradik 7 orang, yang lelaki 2 orang sahaja. Yang lain semua perempuan, 5 orang. Kira yang mengajar, yang menjadi guru, ustazah. Saya adik yang kedua, yang keempat, yang kelima. 5 orang lah. Tapi yang menceburkan diri dalam bidang Taranum Al-Quran secara aktif saya. Secara aktif Ustaz. Dan mengajar pun Ustaz mengajar Al-Quran di UIA. Ya betul. Begitu kisahnya. Sebab bukan apa, biasanya kalau kita sebut tentang Qari ataupun dalam satu bidang tertentu, dia mesti ada juga kait-kait dengan ahli keluarga. Ke ada mungkin pak saudara ke atuknya ke? Ada juga. Ada. Baik. Pak cik saya, mak sendiri pun dululah. Dulu zaman-zaman bujang dulu. Adalah zaman-zaman anak dara dulu lah. Sikit-sikit lah. Dia ada cerita jugalah tu. Adalah cerita-ceritanya. Kemudian diturunkan pada kami lah, adik-beradik. Cumanya saya yang kira yang aktif saya lah. Yang lain-lain tu sebab perempuan kan. Sebab perempuan, jadi mak pun tak apa nak menggalakkan. Ada adik seorang lagi yang lelaki. Cuba-cuba juga ditarik. Tapi belum lagi. Dia bagi abang dia dulu. Dia bagi abang dia dulu kot. Bagi lagu macam mana Ustaz mula minat bidang Al-Quran ni, dan mungkin macam mana pula perjalanan pendidikan Ustaz? Sekolahnya dulu di mana? Adakah di Perak sana ataupun di tempat lain? Saya bermula belajar Quran dengan tok saya. Tok dan opah saya lah, orang Perak kan. Ni Taranum lah. Tak. Mula mengenal kita mula belajar Quran apa semua. Dan yang bagi pendedahan memang tok dan opah jugalah. Sebab dulu tak diajar. Cumanya kami dibagi dengar. Sentiasa dibagi dengar dengan dengan taranum ni. Bila duduk dengan, sebab saya dari kecil tu memang duduk dengan opah dengan tok lah. Lepas tu umur 6 tahun baru duduk dengan baru mak jaga. Sebab opah tak bagi dulu. Dia nak jaga, dia kata. Jadi belajar Quran dengan opah. Dengan tok saya. Opah saya tukang kerja. Tu opah tukang kejar tu. Orang dulu kan tukang kejar, sebab kita budak kan malas nak ngaji kan. Dengan nakalnya kan, dengan rotan apa semua, dia tukang kejar. Itulah memang wajib. Kemudian duduk dengan mak,
kami pun maknanya teruslah mak pun mengajar secara ni lah, maknanya basic Taranum. Tapi yang lebih banyak kami didengarkan adik-beradik. Jadi secara tak langsung ialah budak kan, bila budak ni dia ada daya menyerap tu kan. Jadi situlah cuba meniru. Kemudian saya mula betul-betul belajar mengenal lagu tu masa saya darjah 5. Darjah 5 mewakili daerah, dan saya darjah 6 mewakili Perak kebangsaan. Di situ saya mula belajar lagu secara ni lah, kita kata kenal lagu Bayatinya, Hijaznya dan sebagainya. Lepas tu masuk sekolah menengah tinggal. Sebab masuk sekolah menengah tinggal sebab apa ni, bidang hafazan. Saya duduk bidang tahfiz, dan kebetulan di situ tak ada yang boleh mengajar. Jadi kira tinggal lama tinggal. Sampai ke tingkatan 5. Ke tingkatan 5, masa tu kebetulan ada seorang ustaz yang masuk mengajar sekarang ni. Kalau biasa dengan Dr. Luqman Ibrahim. Dia yang mula tarik saya balik untuk saya masuk balik. Jadi kembali ke dunia Taranum. Kalau tak, minasyuhada lah saya. Masa tu tak belajar di Mahat Tahfiz Pulau Condong. Saya batch yang pertama Mahat Tahfiz Pulau Condong. Jadi dia lah orang yang banyak kira yang nikan saya balik. Membawa kembali saya Taranum Al-Quran. Sampailah sekarang. Tapi masa saya di IPT pun saya tinggal juga. Tak ada rasa nak mencari apa. Saya mula betul-betul serius untuk belajar balik. Untuk ni balik, gilap balik. Mula saya mewakili Selangor. Tahun 2011 tu. Okey. Nanti yang itu kita cerita kejap lagi insya-Allah macam mana ustaz meneruskan. Kejap dia ada kejap tinggal, kejap join, kejap tinggal, kejap join. Biasalah orang kata chips more kan. Tapi dia punya basic tu dah ada lah kan. Basic ada. Rugi kalau tak digilap dan rugilah kalau tinggal terus ustaz ya. Lepas ni bila dah sambung balik tu, maknanya tak tinggal dah. Macam mana pula kegiatan ataupun aktifnya Ustaz Khair dalam bidang Al-Quranul Karim. Pasti ramai juga acik-acik kita ni yang sibuk tadarus bulan Ramadan ni pun ikut sama menonton di Facebook Live kita. Kalau ada soalan-soalan nak ajukan kepada Ustaz Khair, boleh juga diajukan soalan di Facebook ataupun di WhatsApp 011-29004-004. Soalan tajwid boleh Ustaz? Soalan tajwid tak apalah, kita tepi dulu itu macam segmen lain lah tu. Kan? Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi Inspirasi. Sebesar mana pun kegembiraan kita di bulan Ramadan ini, jangan dilupakan saudara kita di Palestin yang kini berjuang mempertahankan tanah air mereka. Kini masanya kita menzahirkan kebersamaan kita bersama mereka. Ayuh zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam kempen Ramadan bersama Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi talian 03 8926 7018. Revolusi mesin kopi RM1. Dengan RM1 sebulan, anda boleh menyewa mesin kopi Aristo sambil menikmati 10 keenakan kopi Itali pada bila-bila masa. Aristo, kopi Itali dari Itali. Tensionnya, bisnes saya teruk sangatlah Ramadan baru-baru ni. Awak kena buat sesuatu tu. Kalau tidak, bisnes awak tertinggal. Lepas tu bisnes awak boleh meninggal tau. Tapi saya ni tak reti buat marketing ni. Rasa malas sangat nak buat marketing ni. Awak ambil buku percuma 57 marketing untuk si pemalas ni. Awak baca, awak fahamkan dan buat sampai jadi. Percuma? Ya, percuma je. Boleh dapatkan di laman web sifubet.com sekarang. Alright, sifubet.com. Sifubet, kita kena buat sampai jadi dengan Sifubet. Macam mana nak bayar zakat? Mesti tak pernah bayar ni Bilalah kau ni nak insaf? Pergi je lah kaunter PPZ Mawib. Boleh bayar tunai, guna cek, kad debit atau kad kredit perbankan Islam. Sabtu atau Ahad bulan puasa ni, kaunter buka tak? Buka setiap hari 8.15 pagi hingga 4.30 petang. Tapi kalau masih tak sempat, lebih mudah bayar di zakat.com.my. Ada cerah hati tau. Yang jaga kaunter kat situ berapa ramai kalau kau ada banyak soalan, hubungi 1300885757. Itali, tempat lahirnya budaya kopi dunia. Kopi Itali Aristo, 100% dari Itali. Cuba secawan, terus ajak kawan. Aristo, kopi Itali dari Itali.
Iftar adalah masa berharga bersama dengan keluarga, tapi bagi mangsa krisis kemanusiaan di Syria, mereka tiada sahur dan tiada iftar. Dengan hanya RM15 untuk satu hidangan dan hanya RM150 tajaan pek bahan mentah untuk satu keluarga, anda dapat memberi makan untuk mereka berbuka puasa di Syria sepanjang Ramadan ini. Ayuh raikan Ramadan bersama melalui kempen Ramadan Al-Khair 7.0. Hubungi 011-2820-9820 atau layari syriacare.org.my. Bersama Syria Care, kita bantu. #raikan Ramadan bersama. Madu Raihanah diimport khas dari lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Soft gel Raihanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Raihanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03-8741-2319. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Kembali bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil yang juga merupakan Qari Malaysia dan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun 2019. Kalau di Facebook ni Pian, ada seorang dia kata ketua warden saya ni dulu Ustaz Khair ni memang mengerikan rotan dia. Bila Ustaz jadi warden? Dan bila masa rotan Ustaz mengerikan? Saya lepas habis belajar di Mesir, saya habis Mesir dapat tawaran tu ke sekolah tempat saya belajar dululah. Tahun 2003. Saya saya habis balik terus 2 minggu je dah rehat. Zaman tu memang zaman tengah susah dapat kerja kan. Susah dapat kerja, dapat tawaran tu teruslah. Terus ambil tu. Warden di Mahat Tafiz mengajar dan terus merangkap sebagai warden. Itu yang kata mengerikan tu. Dia jadi guru, jadi warden sekolah tahfiz ni memang kena nampak ngeri. Gitu. Sebab tegas lah, sebab pelajar kat situ nak kena habiskan hafazan. Ya, betul. Ada disiplin ni kan Ustaz. Dan dia tak sama. Kita kata kalau kita jadi warden, pandangan masyarakat pada sekolah tahfiz dengan pandangan masyarakat pada sekolah asrama biasa. Sebab kalau sekolah tahfiz ni, dia walaupun salahnya kecil tapi dia tetap nampak besar. Jadi kita punya penjagaan tu mesti kena lebih kan. Salah kecil je tapi nampak besar. Ya, betul. Tapi kalau sekolah-sekolah biasa, asrama biasa, salah kecil tu pada orang biasa kan. Tapi sekolah tahfiz memang lain sikit. Jadi kena special sikit lah. Sebab tu mengerikan. Rotan pun kena besar lah. Ya ke? Tak ada. Tak pesan Ustaz suruh bawa konti. Takut kami nanti. Maknanya Ustaz lepas di Mahat Tafiz Pulau Condong, habis pengajian Ustaz terus sambung ke Mesir. Saya sambung ke Mesir 3 tahun. 3 tahun setengah lah. Di mana tu kalau? Di Ma'had Qiraat Syubra. Di Syubra. Habis Syubra je Ustaz kembali ke Syubra, Pulau Condong. Kembali ke Pulau Condong. Berkhidmat di situ selama 5 tahun. Dari tahun 2003 sampai 2008. Sebelum saya dapat ke UIA. Ke UIA lah. Begitu. Ada yang tanya pula kat WhatsApp ni Ustaz, berapa umur Ustaz dapat muda belia je? Alhamdulillah dah tua dah pun. 4 siri dah. 40. Tepat tahun ni. Tepat. Januari. 11 Januari 40 tahun dah. Tarikh lahir sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tu dia. Main. Biasa-biasa ni. Bukan biasa-biasa. Tapi kiranya ialah alhamdulillah tahun ni manis sekali lah kiranya kenangan Ustaz Khair di pentas tilawatil Quran, khususnya di tanah air sendiri Ustaz Malaysia. Selepas cubaan keberapa katanya Ustaz, baru alhamdulillah tahun ni berjaya. Kira cubaan yang kelima. Saya bermula tahun 2011, 2012, kemudian berehat tahun 2013, 14 tak berjaya, 15 dan nombor 2 kebangsaan, 16 kembali jatuh ke bawah, cuba lagi, 17, 18 tempat keempat. Dan alhamdulillah 19 rezeki saya. Maknanya 2019 Johan kebangsaan, terus mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa, dan alhamdulillah Johan terus untuk peringkat antarabangsa. Tapi sebelum tu pun dikabarkan Ustaz pernah juga menjuarai tilawatul Quran di Kuwait. Ya, tahun 2016. 2016. Waktu itu mewakili Malaysia. Maknanya sebab ada satu soalan di WhatsApp kita yang bertanya, tahniah pada Ustaz atas kejayaan ni. Nak tanya ada berapa banyak pertandingan tilawah dekat
dunia ni, katanya yang mungkin yang prominent ataupun yang besar lah. Kalau ada, kenapa jarang atau tiada pemenang dari Malaysia, walaupun peserta Malaysia ramai jadi johan tilawah di Malaysia? Rasanya tidaklah, sebab Ustaz tadi baru sebab kongsikan. saya rasa benda tu tak di-highlightkan sebenarnya. Kalau ikut masa tahun 2016, masa saya di Kuwait, Malaysia juga johan di Rusia. Ustaz Abdullah Fahmi. Johan di Rusia kan? Ya, betul. Kemudian di ada satu lagi saya ingat ada. Maknanya dia memang kita kata tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ni memang banyak negara yang menganjurkan. Iran, Ustaz Anwar Hasin pernah dapat tempat keempat saja di Iran. Adik Qayyim pun johan untuk kategori OKU di Iran. Iya, betul, Ustaz, ya? betul. Qayyim, adik Qayyim kan, di Iran. So banyak sebenarnya kejayaan kita. Highlight. Cuma ya. Okey. Ini kita nak bagi highlight betul-betul. Terima kasihlah Ustaz Sudi datang hari ni. Kita nak kongsikan juga maknanya hebat sebenarnya qari dan termasuk qariah juga adik Faratu Fairuzah. Panggil adik terus kan, sebab muda lagi kan. Mana beliau pun antara yang berjaya mengharumkan nama Malaysia di Persada Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi sikit sebanyak lah kan dengan pendengar luar sana tu. Macam mana Ustaz menjaga suara Ustaz? Untuk bila nak bertaranum ni memang memerlukan, orang kata memang high pitch semua adalah. Betul. Macam mana tu Ustaz? Betul. Nak jaga suara ni mujahadah kena tinggi betul lah. Pengorbanannya banyak. Nak makannya kena dijaga. Nak cara lepas tu kena training selalu kan. Lagi-lagi bila kita dah sampai satu peringkat yang tinggi, kita nak berhadapan dengan, kalau kita kata negara-negara lain yang kita tengok dari sudut tenaga suara dia tu memang masya-Allah. Lah contoh macam Maghribi kita kata, Mesir sendiri, Iran sendiri memang suaranya. So jadilah kita memerlukan, kita kata, latihan dan bantuan daripada tuan-tuan guru kita, sahabat-sahabat kita untuk kita berjaya. Tu. Maknanya latihan memang kena lebih kena dan berguru. Makan, ya betul. Jaga masa tu sepanjang masa ke ataupun ketika nak tilawah saja? Saya kalau yang untuk yang tahun ni saya punya tilawah, memang saya punya latihan tu ada lain sikit pada yang sebelum. Sebelum ni saya latih pagi time saya nak pergi kerja tu. Dalam kereta lah. Kalau orang kata memang tu tempat latihan saya dulu. Sekarang memang sambil-sambil dalam kereta. Dalam kereta sambil-sambil. Apa yang terlintas dalam kepala kita tu, itulah yang kita baca. Jadi itu cara latihannya. Sebab kita nak cari waktu lain, betul-betul duduk untuk berlatih, itu memang agak payah dengan komitmen kita kan. Kita pun ada family. Nak kadang-kadang nak duduk betul-betul tu, duduk atas belakang seorang. Jadi dia yang menangis kan. Jadi kita tak boleh nak betul-betul fokus. Jadi dalam kereta itulah. Tapi untuk tahun ni saya latih suara saya. Saya bangun seawal dalam pukul 4.30 ke pukul 5 pagi. Sebelum kita mandi tu, memang training suara dulu. Nak bagi lasak lah kononnya. Pagi-pagi 4.30 pagi. Setiap hari lah Ustaz jadikan rutin. Awal bangun. Dah tak kira dah orang sebelah dengar ke tak. Tapi memang dia orang dengar. Itulah. Tak pusat jadi tarhim. Pagi-pagi biar bangun subuh awal sikit orang sebelah ya. Yang merdu dengar Qori Malaysia kot, jiran kan. Itu cara antara petua Ustaz. Masya-Allah, terbaik. Memang kena macam tu kan kita kata. Orang Jawa kata pun practice make perfect kan. Orang katanya orang Jawa kan. Okey, kalau ada soalan-soalan boleh terus hantar ke WhatsApp kita 0112900404. Dan ada satu soalan Ustaz, ramai sebenarnya yang tertarik juga bila menonton Ustaz ketika membaca khususnya di tilawah antarabangsa baru-baru ni. Cara Ustaz tu lain macam. Ada dengan kening terangkatnya, dengan senyum-senyumnya, dengan jelingan Ustaz pada kamera, macam nampak je kamera kat mana kan. Itu lain sikit kelainan yang ada pada Ustaz. Dari mana datang inspirasi tu Ustaz? Tak tahu, dia memang spontan macam tu. Saya pun tak tahu. Sebab hari tu bila dia orang sebut macam tu, saya pun sebut juga macam mana nak buang. Jadi dia kata tak payah buang. Dia macam tu nampak trademark. Lain pada orang lain. Dia kata dia jadi trademark. Sampai saya ada sekali tu saya jumpa ada seorang dari Singapura. Dia datang jumpa saya. Ustaz, kami dekat Singapura panggil Ustaz Qori Senyum, dia kata. Sebab time baca
time suara tinggi pun senyum. Padahal dia tak tahu masa tu kita bagaikan apa dalam hati tu. Perasaan tu berdebor kan. Itulah macam mana Ustaz? Tak tahu datang memang. Tak tahu. Memang automatik. Memang macam tu automatik. Ataupun itu memang cara Ustaz mungkin mengawal nervous, stres ataupun dalam mengawal suara dalam masa kalau sama. macam dulu ya, kita cuba ubah kita punya style kan, sebab dia bila kita baca atas pentah ni dia kita ada gemuruh. Kalau kita betul-betul fokus pada ayat sahaja, kalau saya tengok 100% pada ayat, kita akan jadi mungkin rasa gemuruh tu payah nak hilang. Tapi bila kita tengok audience, kita buat gitu, dia dapat secara tak langsung. Sebab kita lebih fokus pada bila kita baca. Sebab saya cuba untuk tak tengok Quran. Bila baca kan, saya cuba untuk tak tengok Quran. Jadi bila kita baca tanpa tengok Quran tu, kita fokus pada ayat yang kita baca. Kita tak fokus pada benda lain. Kesalahan. Lepas tu kena ubah mindset kita. Dulu saya mula-mula masuk, saya ada satu penyakit. Bila kita nak sampai satu pitching suara yang tinggi, dia dalam hati kita ada rasa lepas ke tak? Betul. Lepas ke tak? Biasa terfikir kan? Bila terfikir yang tu, lepas ke tak, dia tak lepas. Memang 90% takkan lepas. Itu pengalaman saya. 90% tak lepas. Sebab kita terlalu berfikir. Ya, kita fikir lepas ke tak? Lepas. Jadi confident kita kurang. Tapi saya cuba ubah saya punya mindset. Kita dah ada atas pentas dan kita nak sampai ke peringkat ni susah. Jadi kita kata lepas ke tak lepas, aku nak buat juga. Lepas ke tak lepas, tawakal. Go on juga. Tawakal. Jadi kalau tak lepas, nasib lah. Ada lepas, alhamdulillah. Jadi menjadi. Menjadi. Tiap kali Ustaz buat macam tu, alhamdulillah. Memang kena macam tu. Tapi kalau suara tak sihat tu, fikir macam tu pun memang tak lepas. Kena ejah balik lah. Kena ejah balik lah sesuaikan dengan kesihatan kita kan. Faktor fizikal jugalah masa tu. Betul. Sebab macam ni lah. Bila tengok cara Ustaz Akhil baca, macam tenangnya lah Ustaz ni kan. Nampaknya macam tu. Tapi persiapan pun sekian banyak lah kan. Tapi alhamdulillah natijahnya cukup membanggakan. Kalau ikut markah atau peratusan Ustaz sendiri, antara yang saya rasa tertinggi juga dalam sejarah tilawatul Quran. 93.02% itu markah yang Ustaz Khair terima untuk majlis tilawah Al-Quran antarabangsa baru-baru ini. Dan hakim ataupun juri bukan calon-calon orang, masyayikh daripada seluruh dunia juga Ustaz ya, yang menjadi hakim di peringkat untuk peringkat antarabangsa. Tahniah Ustaz, sangat membanggakan kan. Okey. Dan kejap lagi ramai yang juga cakap nak dengar Ustaz baca ni. Betul. Kejap lagi lah, nanti kita simpan sikit. Dan juga kita mungkin nak tahu jugalah orang kata apa cabaran-cabaran Ustaz sebelum Ustaz bergelar Johan untuk majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ni kan. Mungkin Ustaz ada cabaran-cabaran hidup yang lain. Bagaimana Ustaz turun, macam Ustaz tadi pun cerita kalau ikut tengok graf mungkin daripada tahun 2011 dulu turun naik kan Ustaz. Jatuh bangun tenggelam timbul tu. Kita cerita kejap lagi untuk pusingan berikutnya, Inspirasiku. Anda juga kalau ada soalan terus saja ke WhatsApp kami 01129004 yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan di sana. InsyaAllah pencerahan ataupun segala perkongsian akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil. Sebentar lagi di Warna Pagi. Inspirasi Info dia Islami. Abang, jom shopping raya? Tak maulah. Awak tu kalau shopping raya bukannya cukup pergi satu tempat je. Alah bang, tahun ni kita pergi Kamdar je bang. Sebab Kamdar ada semua. Baju raya, kain Ella, langsir, karpet, macam-macam lagi lah ada di Kamdar. Kualitinya memang puas hati. Desainnya gorgeous sangat. Kalau Kamdar abang setuju. Sebab Kamdar memang berbaloi. Tunggu apa lagi? Cepat siap. Kita pergi Kamdar sekarang. Sayang abang. Revolusi mesin kopi RM1 dengan RM1 sebulan. Anda boleh menyewa mesin kopi Aristo sambil menikmati 10 keenakan kopi Itali pada bila-bila masa. Aristo, kopi Itali dari Itali. Pernah anda bayangkan perasaan ibu ketika menderita sakit lutut? Susah untuk berdiri, berjalan dan sakitnya ketika sujud. Mudah terjatuh dan terpaksa bergantung kepada tongkat. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Hubungi 019-999-6686. 019-999-6686. Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotek dari bahan utama seperti Zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya.
Gel Amani telah membantu lebih 400,000 pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ia dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya yang sejuk, berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya hanya RM35, berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan di kedai-kedai jamu dan ejen-ejen online yang berhampiran dengan anda atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. 019-999-6686. Lutut sihat, hidup ceria. Gel Amani menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Aircon kereta abang ni kurang sejuk lah. Abang tak nak servis aircon ke sebelum balik kampung raya nanti? Betul juga. Aircon pun tak pernah servis sejak mula beli kereta. Jangan tunggu last minute bang. Takut tak sempat. Balik kampung berpanas lah anak-anak jawabnya. Masalah aircon kereta? Jangan risau. Dapatkan pemeriksaan percuma di semua cawangan Azbi Center sekarang. Percuma sampul duit raya eksklusif Azbi Center sementara stok masih ada. Hubungi 012-903-5992. Muat turun aplikasi Azbi Center untuk membuat tempahan. Ikuti perkongsian kami di Facebook, Instagram dan YouTube atau layari www.azbicenter.com.my. Azbi Center. Diyakini, dipercayai. Sepurnama beramal di bulan Ramadan, kesempatan beribadat disambut ceria. Promosi SK Serikan Lebaran, berikan hadiah buat yang tercinta. Dari 17 Mei hingga 9 Jun di sitikadijah.com dan semua butik SK seluruh Malaysia. Combo istimewa raya dengan penjimatan sebanyak RM100 dan diskaun hingga 30%. Tidak lupa, kotak percuma dengan setiap pembelian untuk dihadiahkan kepada yang tersayang. Serikan Lebaranmu dengan SK. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Madu Raihanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Soft gel Raihanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Raihanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03-8741-2319. Weh, Robanan ni kita tak ada plan apa-apa ke? Aku dengar Putrajaya ada festival Ramadan Putrajaya. Putrajaya? Menarik juga tu. Bila? Ada apa je kat sana? Dah mula dah. 1 Mei hingga 6 Jun 2019. Macam-macam ada tau di festival Ramadan Putrajaya. Bazar Ramadan dia ada 300 gerai tau dengan 1000 juadah makanan dijual dekat sana. Ada laman iftar. Pengunjung boleh santai-santai berbuka puasa. Ada anjung syawal cari persiapan raya dan aktiviti kerohanian sepanjang malam. Ada tazkirah musikal daripada imam muda, pencetus ummah dan macam-macam lagi. Seronok tu. Jom ke sana. Jom. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Pasti untuk makan pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil yang juga merupakan Johan Majlis Tilawah dan juga menghafaz Al-Quran antarabangsa untuk tahun ini, tahun 1440 Hijrah. Ya. Ustaz raya mana tahun ni Ustaz? Sahaja soalan awal. Raya Alhamdulillah di Meru kot, insyaAllah. Meru Kelang. Bukan Meru Ipoh. Itu kampung-kampung isteri Ustaz lah. Kampung isteri dan sekarang pun mak saya duduk di Meru juga. Mertua dan mak pun duduk di situ. Ya Allah, senangnya lah raya kita. Gaduh kan? Tak gaduh. Kami memang tak gaduh pun. Tersenyum senang mesyuarat tahunan. Patutlah ada yang tanya ni Ustaz, bila giliran Imam Tarawih dekat Masjid Asy-Syarif Meru? Nampak tak peminat cari sampai macam tu sekali jadual? InsyaAllah 29, 30 dan 31 Mei. Besok lah. Besok lah Jumaat nanti InsyaAllah. Di Masjid Asy-Syarif Meru Imam Tarawih kita 3 malam. InsyaAllah. Ada juga di WhatsApp ni katanya anak saya belajar dekat UIA. Katanya Ustaz Khair ni memang wajib berbudak UIAM kena jumpa. Orangnya santai tapi bab tilawah memang tegas.
Ustaz? Sekarang bawa tilawah. Ustaz masih bawa rotan lagi Ustaz? Tak ada lah. Tak ada dah. Kalau saya bawa rotan, saya tak duduk di UAE dah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan cabaran Ustaz sepanjang sebelum Ustaz bergelar Johan untuk majlis tilawah ni. Apa cabaran turun naik Ustaz dalam menuju menempuh alam, mencapai kejayaan ni? Dia ialah kita kata bila kita terlibat dengan benda-benda macam ni, khususnya dalam bidang orang kata bidang seni ni lah. Seni Bila suara, kita Al-Quran. satu banyak benda kita kena korban. Kita kena berkorban banyak benda. Masa kita satu, kadang-kadang dengan family tu kan, waktu kita banyaklah yang perlu dikorbankan. Makan pun kena korban juga tak? Tengok sedap je dah. Nah, lagi-lagi time musim-musim nak tilawah dah. Tengok orang makan aiskrim Baskin Robin pula. Nah, tengok anak makan. Beli untuk anak, kita tengok aja. Tengok macam teringat masa pertandingan hari tu je Ustaz. Anak makan aiskrim Leo je. Leo kan. Tapi habis tu jaga. Lepas tu kita kata bila benda yang bila main dengan suara ni, kadang-kadang ada waktu kita punya suara okey, time tilawah lah kan. Bila time tilawah ni lah waktu suara kita nak apa, nak jadi tak berapa, nak rosak. Time tu lah kadang-kadang. Jadi tu kata perlu jaga, banyak benda kita kena jaga. Atau kita kata cara kita duduk kat luar pun, maknanya dengan cuaca pun kita kena jaga kan. Jadi itu. Lepas tu latihannya, lepas tu bila turun naik ni satu hal juga. Kadang-kadang bila saya mula menang di Selangor tahun 2011. Masuk tu, itu pun tak sangka, sebab kita kata masuk tu sekadar nak mencuba nasib. Saya 2010 saya penonton. Waktu tu Johan arwah Ustaz Musa Fasidin. Arwah Ustaz Musa Fasidin. Lepas tu rasa dalam hati nak try kat Selangor dah, sebab kita pun dah kerja di Selangor kan. Nak try lah. Try. Alhamdulillah dapat. Tahun 2011 dan 2012 saya dapat. 2 kali berturut-turut lah. Lepas tu saya direhatkan. Kena berehat lah tahun 2013. 2014 saya masuk. Tapi saya dapat nombor 3. Waktu tu Allah uji kita punya suara tak sihat. Bukan tak sihat. Waktu saya nak training tu, saya baru nak tarik suara tu. Terus pecah. Padahal kita tak ada sakit apa pun. Masa training sebelum-sebelum okey. Tarik pecah. Last sekali saya kata tak apalah, kira training atas pentas je lah. Kira training atas pentas. Jadi kita training atas pentas lah. Tengok macam mana nasib. Dapat jugalah nombor. Adalah rezeki nombor juga. Itu cabaran dia. Cabaran dia. Lepas tu tahun 2015, Alhamdulillah 2015 dapatlah rezeki, dapat nombor 2. Bila maknanya di peringkat kebangsaan. Dah di atas dah tu. Tiba-tiba tahun 2016 saya dapat nombor 4. Di peringkat negeri saya dapat dia nombor di peringkat negeri. Tu maknanya bila kita jatuh tu, situlah kita tu orang kata, mak saya selalu pesan. Bila kita kata bila main dengan benda-benda macam ni, niat kena jaga. Niat tu kena betul. Maknanya di mana pun kita, maknanya sama ada kita menang ke kalah ke, itu rezeki daripada Allah kan. Kok mana-mana hati kena jaga. Mak kata memang sentiasa tu mak saya pesan. Hati jaga. Lepas tu kena jaga kita punya, orang kata akhlak kita lah. Kita kata dengan orang tu kena jaga. Tu maknanya cabaran saya di situ. 2016 saya jatuh. 2017 kira selepas pada tu kira macam naik turun gitulah. Sampailah ke 2019. Alhamdulillah rezeki saya. Semua alhamdulillah lancar je nampaknya dari sudut bacaan. Dan satu lagi saya rasa dia kita satu lagi bila kita saya yang mula saya betul-betul bersungguh-sungguh lepas saya menghadiri tahsin lah peringkat kebangsaan tahun 2012. Ini nak ceritanya kita kata bila kita belajar dengan bila kita belajar ni, kita kena betul-betul apa sahaja yang tok guru kita cakap pada kita kena telan je. Jangan cakap apa. Sebab kita kata kadang-kadang berjayanya kita tu bukan sebab kita terror pun. Kadang-kadang dengan satu mungkin dengan sebab berkat. Berkat tu yang belajar. Ni bukan berkat kenduri bukan berkat kenduri, itu berkat lain tu. Berkat. Maknanya kita kata apa dia cakap pun, sebab saya kena tahun 2012 tu masa di tahsin tu
saya saya bukan dimarah. Tapi ada satu ada satu ayat yang memang saya tak boleh tidur. Sampai saya tak boleh tidur. Berdesing telinga. Tapi kita rasa benda tu jadi cabaran untuk kita. Kita tak rasa sakit hati, kecil hati, tak ada. Nah, kita jadi benda tu jadi cabaran. Start situ dah saya betul-betul ni. Apakah kata-kata itu? Kata-kata itu biarlah rahsia. Hanya kawan-kawan sahaja yang tahu. Tapi alhamdulillah dengan kata-kata itulah yang saya jadi betul-betul semangat untuk saya berlatih balik. Dalam tempoh setahun 2 tahun tu saya cuba untuk naik balik. Saya cuba untuk gilat balik suara. Alhamdulillah. Walaupun kita tapi itulah dia kata jangan kita bila kita belajar ni guru kita tu apa sahaja yang dia kata telan je. Telan je, jangan cakap apa. Sebab dia marah, dia cakap apa pun untuk kebaikan kita kan. Untuk kebaikan kita. Kok lah Ustaz nak share ke apa, nanti Hazwan boleh belajar tahun depan dia bertanding ke, mana tahu kan. Tapi adalah maknanya ada. Sebab kadang-kadang ada benda-benda yang dia benda tu jadi turning point kita ataupun kita. Sebab kadang-kadang cakap biasa ni tak berapa nak dengar sangat kan. Dia bagi sebiji betul-betul, sentap sikit, baru kita rasa nak. Dan terus ke depan tak pandang belakang dah lepas tu Ustaz. Ada juga sesi sentapnya rupanya. Yang penting tak berhenti melangkah, dan insya-Allah sekarang pun Ustaz Khair sendiri pun dah mengajar pula anak-anak ataupun ada anak murid lah dalam bidang Al-Quran. Kalau bidang tahfiz Ustaz, Ustaz tak ada mengajar hafazan? Tak ada. Menjak saya di UIA memang kira tinggal teruslah untuk Al-Quran lah. Memang saya di UIA tu pun memang saya diletakkan untuk mengajar Taranum lah, untuk public lah, untuk student-student biasa kita mengajar Quran lah. Okey. Difahamkan juga Ustaz ada mengajar Taranum dekat luar Ustaz ya? Dekat Masjid Besar Shah. Ya betul. Saya ada kelas Taranum under Academy UIA. Hari Isnin hari Khamis malam Jumaat dan hari Sabtu pagi. Pukul 8 sampai pukul 8.30 untuk kanak-kanak, pukul 10.30 sampai tengah hari pukul 12.30 untuk dewasa. Saya juga ada mengajar di Masjid Negeri, Masjid Shah Alam, hari Isnin dan hari Rabu, pukul 5 suku sampai pukul 7 petang. Yang lain tu adalah kita juga ada mengajar di Bank Negara, tapi dia lebih pada Taranum Murattal untuk staf-staf Bank Negara. Taranum Murattal. Dan ada juga di Bank Rakyat, hari Khamis tengah hari untuk staf, dan hari Rabu tengah hari untuk staf, hari Khamis petang untuk awam. Siapa-siapa yang nak datang. Dahsyatnya lepas staf bank semua boleh bertaranum Ustaz ni. Ya, sambil kira duit tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4. Adalah lagi diperlukan kan. Bila orang dah tak nak tu kita duduk diam-diam lah kan. Teringat satu video yang pernah tular dulu, daripada keluar duit dekat mesin ATM, dia yang bertaranum kan. Pusing gaji anak murid Ustaz ke tu? Bukan okey Ustaz. Sedang mencari dia. Siapa yang buat tu apa nanti kita nantikan perkongsian ataupun bacaan Ustaz Abdul Khair sebentar lagi. Kalau nak dengar, ramai dah menanti, dah tertunggu-tunggu ni. Ustaz dan ada perkongsian lah apa perancangan Ustaz lepas ni untuk kita kongsikan bersama dalam segmen Inspirasiku hari ini. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi. Inspirasi Islami. Macam Taranum dah. Itali, tempat lahirnya budaya kopi dunia. Kopi Itali Aristo, 100% dari Itali. Cuba secawan, terus ajak kawan. Aristo, kopi Itali dari Itali. Pendidikan berkualiti bermula di Universiti Sultan Azlan Shah. Percuma sijil profesional bagi program terpilih. Pengambilan pelajar baru sesi Jun 2019 sedang dibuka bagi program asasi, diploma, ijazah sarjana dan doktor falsafah. Biasiswa USAS bagi pelajar cemerlang dan pinjaman PTPTN diuruskan. Permohonan layari www.usas.edu.my Universiti Sultan Azlan Shah.
Alami perbezaannya. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Assalamualaikum kepada para pendengar. Almas Beauty and Health ingin berkongsi dengan semua pendengar di luar sana. Pada zaman sekarang, banyak penyakit-penyakit yang menghantui kita seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis dan lain-lain yang sering dihadapi oleh masyarakat. Punca utama adalah dari pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, mari kita ambil langkah proaktif dengan mengamalkan jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health yang diperbuat daripada ibu pati herba seperti kurma, delima, habatus sauda dan herba-herba tempatan seperti lempoyang, halba, ibu kunyit, sirih, cekur dan banyak lagi. Jus Nusantara Gold tidak mengandungi gula tambahan dan manisnya datang dari madu, delima dan kurma. Bahan-bahan yang terkandung dalam jus Nusantara Gold ini kaya dengan antioksida dan telah diamalkan sejak turun-temurun. Pastikan amalkan jus Nusantara Gold setiap hari. Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health sesuai diamalkan oleh semua golongan. Para pendengar boleh dapatkan jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health hari ini di semua toko jamu berdekatan. Bagi sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 019-212-2005. Saya ulangi, 019-212-2005. Dapatkan jus Nusantara Gold sekarang juga. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Buah petola, buah pria, inilah dia. Rumah terbakar nampak asap-asap keluar berkepul-kepul. Inilah dia, memang tak silap produk hebat. Jus Nusantara Gold. Amalkan jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Hanya di Mata Pasti, penuh dengan cerita. Hai, saya Era Fazira. Warnai lebaran anda dengan koleksi hijab premium The Primadonna Series. Hasil kolaborasi Sophia Rose dan saya. Ukurannya labo dan direka oleh saya sendiri. Oh, ia hadir dengan kotak eksklusif. Lawati sophiarose.com. WhatsApp 019-635-0464 atau ke butik Sophia Rose, Melawati Mall, Bangi Central dan Shah Alam. Sophia Rose, kemewahan milik semua. Madu Raihanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Soft gel Raihanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Raihanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03-8741-2319. Revolusi mesin kopi RM1. Dengan RM1 sebulan, anda boleh menyewa mesin kopi Aristo sambil menikmati 10 keenakan kopi Itali pada bila-bila masa. Aristo, kopi Itali dari Itali. Masa buat umrah pertama kali dulu, pakcik ambil mudah tak jaga pemakanan. Makanan tambahan pun tak ambil. Akibatnya badan letih sangat. Mengah-mengah nak jalan. Badan tak cukup zat, macam mana nak bertenaga, nak buat ibadah. Adalah seorang hamba Allah ni dalam kumpulan kami bagi jus Hidayah Gold. Alhamdulillah, dengan izinnya juga saya kembali segar. Dan terus amalkan jus Hidayah Gold keluaran Serai Mas. InsyaAllah lebih cergas untuk beramal. Terima kasih jus Hidayah Gold. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Warna Pagi IKIM. Kemiskinan dan konflik peperangan masih tiada noktah. Kegembiraan dirampas, kebuluran menjadi impak. Di mana kita saat dunia semakin tenat, jom sertai kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, terima kasih kerana setia memantau siaran kami menerusi 100.2 FM. Pastinya bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk slot inspirasiku bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil. Qari Malaysia Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2019 di Malaysia dan peringkat antarabangsa di Kuwait tahun 2020
17 16. 16. Di Kuwait juga. Maknanya dan banyak yang kita dapat ilmu hari ini daripada ustaz, termasuklah pengalaman-pengalaman ustaz, cabaran-cabaran juga ni. Ada juga yang menonton di Facebook, menonton di radio, telinga di radio. Dahsyatnya. Terima kasih sahabat-sahabat kita pagi ni. Baik ustaz. Kita nak baca dulu ke kita nak share dulu? Boleh belaka. Boleh belaka. Mungkin kalau kita nak dengarkan bacaan ustaz lah, bacaan pagi ni ustaz nak baca surah apa ustaz? Surah Al-Furqan. Bermula ayat pertama. Pertama. Mari kalau siapa yang ada mushaf tu buka surah Al-Furqan, bermula ayat pertama. Sikit je kan? Fal yatafaddal ma'jur. Boleh, tak banyak, tak apa, jadi dapat dengar tu ustaz. Silakan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. Nampaklah sekali tu senyum-senyum ustaz tu. Jelingan-jelingan ustaz tu. Style ustaz tu. Tetap lekat kat situ Yang penting itu boleh jadi apa orang panggil ustaz? Identity lah. Nampak trademark ustaz. Okey, macam ni cara baca dia. Dan mungkin insya-Allah dapat menjadi inspirasi khususnya untuk anak-anak remaja yang lain. Dan dengan kabarnya ustaz, bila ustaz dah jadi Johan antarabangsa sekarang ni, maknanya lepas ni tak boleh dah bertanding untuk tilawatil Quran antarabangsa. Kiranya macam itulah. Maknanya nak bagi can orang lain pula. Bagi can orang lain. Walaupun belum tentu kali kita masuk tu menang tak. Tapi kiranya rezekinya macam tu dan mungkin kalau ada kita bagi peluang pula untuk para qura yang lain pula lah. Sekarang ni generasi muda, alhamdulillah kita tengok dia orang punya bacaan. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Tambah-tambah lagi dalam ilmu Tarannum ni ustaz. Sebab pendedahannya sekarang macam-macam kan. Dalam YouTube pun boleh dengar. Betul. Kan tinggal suara tu diasah insya-Allah. Jadi dan apa mungkin ustaz yang membezakan tilawah Al-Quran antarabangsa di Malaysia berbanding mungkin di tempat lain di dunia? Kita kalau di Malaysia ni dia ada format dia yang tersendiri.
Format yang tersendiri. Maknanya kalau kita kata khususnya dalam bahagian Taranum lah, kita ada maknanya kalau macam peringkat antarabangsa bermula di peringkat bawah sekalipun, kita diwajibkan untuk membawa beberapa lagu dengan tabaqat-tabaqatnya, berapa tabaqat, dengan kita kata ataupun tingkatan suara, dengan berapa harakatnya, sekian. Jadi benda tu perlu kita follow lah. Perlu kita follow. Itu di negara kita. Kalau di luar dia lebih bebas. Dia lebih bebas. Dan macam-macam. Kalau saya di Kuwait dulu, dia bagi satu petikan ayat, kita kena selesaikan dalam masa beberapa minit. Lagu apa tak kisah, janji pada dia sedap. Adalah markah yang dibagi kat situ lah. Dia ada markah dia lah. Kita pun tak tahu markahnya macam mana. Tapi kat sana canggih. Kuwait ni. Dia undi guna iPad. Oh ya ke? Keluar nama kita. Keluar. Malaysia sekarang dah macam tu juga. Alhamdulillah. Lepas tu penghakiman pun hakim memang dia hakim sebelah kita. Ya, nervousnya. Kalau kita kat Malaysia ni hakim Fatih, hakim Munabih je. Ni memang betul, memang hakim tu duduk sebelah kita betul-betul. Di sebelah kanan. Dia duduk sebelah ni. Maknanya kalau kita baca lebih masa, dia tolong sedaqallah kan kita. Oh ya ke? Lebih masa, dia kata nampak melampau sangat, dia kata nampak. Memang nervous betul Ustaz. Dia duduk sebelah. Saya kat sana tu, pengalaman saya lepas saya baca tu, memang terus hilang selera makan. Sebab kita baca tu dalam keadaan tak sempat nak rehat. Tarik nafas apa banyak, habis tu baca. Habis terus baca. Tarik sikit baca. Tarik sikit baca. Sebab nak kejar masa. Nak kejar masa kan. Jadi turun tu sehari tak ada makan walaupun kambing depan mata. Kat sana jangan kambing makan. Tu kata makanlah aku. Itu cabaran dia lah ya. Tapi lain tempat lain. Kalau di Iran dia ada pusingan-pusingan dia. Sampai ke peringkat yang akhir. Final tu 5 orang. Itu yang saya tahulah. Tak pernah pergi pun. Tapi InsyaAllah mungkin nanti satu hari Ustaz akan ke sana jugalah. Mungkin tak ke sana kot. Sebab saya dah 4 siri kan. Dia rasanya kat sana tu sampai 35 je saya rasa. Itu kisahnya. Apa pun alhamdulillah. Itu jalan-jalan kejayaan Ustaz dalam bidang Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh share sikit Ustaz, antara lagu-lagu Taranum ni, lagu apa yang menjadi kegemaran Ustaz? Dalam banyak-banyak lagu? Dalam banyak-banyak lagu saya suka Hijaz, suka Ras. Dan mungkin dalam banyak-banyak qari dunia, siapa yang biasa Ustaz ikuti dan qari kegemaran Ustaz? Saya suka dengan bacaan Syekh Mustafa Ismail. Rasanya kawan-kawan yang lain pun memang itu, sebab itu kira rujukan kita. Syekh Ahmad Nu'aina, yang lain-lain tu kita minat juga. Tapi kita ambil cedok-cedok gitu je lah. Tapi yang betul-betul kita dengar jadi panduan kita, Mustafa Ismail dengan Ahmad Nu'aina. Dari sudut kemampuan suara saya lah. Sebab saya rasa itu yang kalau dari kalau dengan level suara saya tu, setengah-setengah orang dia minat pada orang lain sebab mungkin kemampuan suara dia. Kadang-kadang kita kena tengok juga kan, bila kita nak ambil satu-satu qari, seorang qari itu sebagai ni, kita kena tengok juga kesesuaian dia. Boleh tak kita nak ikut? Kadang-kadang minat tapi kemampuan nak ikut tu tak ada. Payah juga kan. Orang kata yang sekufu lah. Tapi macam tu lah kan, bila tanya dengan qari-qari, dia punya inspirasi, idola, ikon dia lain macam. Semua nama masyayikh semua besar-besar hebat. Kalau tanya dan alhamdulillah kita punya trainer Malaysia pun, tuan-tuan guru kita di Malaysia, orang lama pun memang alhamdulillah dihormatilah sangat. Dan mereka pun dipanggil untuk menjadi fesi, menjadi rujukan di negeri macam dengan negara lain macam Thailand, Brunei. Jadi biasanya Haji Abdul Rahim, Ustaz Yahya Daud, kadang-kadang Datuk Faizul sendiri keluar negara untuk melatih peserta-peserta di negara lain. Pula. Alhamdulillah. Lepas ni Ustaz akhir pula lah, insya-Allah ya. Meniti langkah jugalah menjadi rujukan juga dan inspirasi pastinya. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung tema inspirasiku hari ini. Dan mungkin Ustaz ada nasihat pada sahabat-sahabat pendengar kita dan mungkin khususnya anak-anak muda kita untuk cinta Al-Quran ni. Mungkin ada pesanan Ustaz. Pesanan saya
Alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ni generasi muda ramai yang berminat dengan taranum ni lah. Bertaranum. Ramai yang minat dengan taranum, dan kalau kita tengok suara-suara dia orang pun alhamdulillah. Sampai bila time tilawah baru ni pun ramai anak-anak muda kan. Kita dengar pun Allah, aku yang dah tua ni apalah macam mana lah nak mengikut suara, nak ikut rentak dia orang kan. Kemampuan kita sebab orang muda kan. Tapi apa pun nak bertaranum lah. Tapi maknanya kita kata bacaan, kalau kita kata kita cuba jaga perkara-perkara yang paling asas dalam pembacaan Al-Quran. Jangan duk sibuk bertaranum sangat sampai benda-benda yang lain yang lebih asas, yang lebih utama kita abaikan. Untuk orang yang bertaranum lah. Untuk orang yang tak minat dengan taranum, yang rasa ragu-ragu nak belajar taranum, jangan kuatkan keyakinan. Maknanya belajar taranum ni perlu. Belajar taranum ni perlu sebab bila kita kata Quran ni cantik, Qurannya sifatnya memang cantik sebab kalamullah kan. Jadi yang nampak tak eloknya Quran tu, nampak buruknya Quran tu dengan sebab orang yang membaca. Kadang-kadang kita kata kita baca Quran ni bukan orang Islam yang mendengar. Orang yang bukan Islam pun dengar. Betul. Dan benda ni, suara ni dia benda yang menjadi daya penarik. Betul. Kan? Maknanya bila kita kata kalau orang bukan Islam dengar khususnya lah. Dia kata, alah macam ni ke Quran? Macam ni ke Quran? Itulah jadi tanggungjawab kita jadi sebenarnya. Tanggungjawab kita. Jadi perlu kita memperelokkan suara. Sebab itu benda tu pun tuntutan dari Nabi. Hasinul Quran bi aswatikum. Maka perelokkan suara. Maka macam mana cara nak perelokkan? Kena belajar. Mesti kena elok. Terbaik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan pesanan dan juga sudi bersama kami dalam segmen Inspirasiku hari ini. Kita doakan semoga Allah sentiasa pelihara Ustaz dan keluarga. Terima kasih dapat juga mengajarkan juga Al-Quran kepada ramai lagi anak-anak murid nanti insyaAllah Ustaz ya. Baik. Selamat Hari Raya juga in advance. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk segmen Inspirasiku. Ustaz Abdul Khair Jalil, Qari Malaysia, Johan Majlis Tilawatul Quran Antarabangsa 2019 untuk segmen kita hari ini. Inspirasiku. Dan kalau anda terlepas boleh tonton